Thank you, Mak. Thank you, Mak. Bagi rezeki kat Mami. Ramai yang tak tahu, Solo ni boleh jadi lauk sedap macam ni. Dari ramai ke dapur, saya nak. Ini cerita saya pula hari ni. Tengok ni, mudah kan caranya? Kalau nak masak Solo dengan batang keladi, asam pedas. Kita rebus dulu Solo dan batang keladi ni lebih kurang 4 minit. Lepas tu kita toastkan Kemudian kita kisar bawang putih, bawang merah dan cili kering. Bila minyak dah panas, kita tumislah bahan kisar tadi. Lepas tu kita tambah air sikit. Masuk seraian dan titik, asam keping, garam, gula dan sedikit perasa. Tapi kan saya suka masam. Jadi saya rasa macam tak cukup masam. Jadi saya tambah lagi asam jawa. Lepas tu kita tambah lagi sikit air. Ikutlah kuah kita nak banyak mana kan. Kalau kuah dia lebih lagi sedap tau. Boleh hirup. Nyam nyam nyam. Lepas tu kita masukkanlah Solo dengan batang keladi yang kita dah rebus tadi. Dah siap. Yeay. Jom makan. Saya makan dengan anak saya. Sebab dia yang tolong tadi kan. Saya Ana Samsudin dari Dapur ke Hati untuk setiap keluarga. Abang tambah kali berapa, bang? Kedua. Rasa macam mana? Dekat pari. Rasa macam pagi. Anak ambil dah semangkuk kami. Berdua saja. Tambahlah sayur. Buat makan, Mak. Sedap. Rasa ni, Mak Thank you, Mak. Thank you, Mak. Bagi rezeki kat Mami. Ambil keladi depan rumah je Hmm.